Perlawanan keramat kejor sejak dari zaman berzaman nyata menaikkan semangat pasukan Perak. Dek kerana lawan itulah Perak pernah berada di puncak satu ketika dulu. Menyedari semangat penyokong merupakan inspirasi buat pasukan, beberapa penyokong fanatik sang seladang lantas menubuhkan kelab penyokong yang digelar Youth Forever. Kelab yang ditubuhkan seminggu sebelum aksi final Piala Malaysia 2000 ini terus bertahan sehingga ke hari ini. Forever telah ditubuhkan pada bulan Oktober tahun 2000. Ianya telah ditubuhkan oleh saudara Syamsuddin Qasim. Youth Forever ditubuhkan menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia di antara Perak dengan Negeri Sembilan pada tahun 2000. Tujuan penubuhan Youth Forever ialah untuk menyemarakkan semangat penyokong-penyokong bola sepak Perak. Di samping itu untuk memberikan platform untuk semua penyokong Perak bertukar-tukar pendapat mengenai bola sepak Perak. Okey, ahli Youth Forever kebanyakannya adalah di dalam kita punya forum, iaitu www.youthforever.com/forum. Kita punya ahli berjumlah 2,000 lebih. Ahli-ahli kita ini adalah di alam maya. Bermaksud tidak di Kuala Lumpur saja, tidak di Ipoh saja, kita juga punya ahli di luar negara. Misalnya kita ada penuntut berketurunan Perak yang berasal dari Perak, yang berada di Mesir, Jerman, Vietnam pun kita ada. So kita dapat menggabungkan semua penyokong kita ini dalam satu platform untuk kita berkongsi, berbincang mengenai bola sepak negeri Perak. Antara aktiviti, sebenarnya kita banyak aktiviti. Salah satu dia adalah pusat seperti yang anda saksikan sekarang ni, di mana kami bermain mengikut kumpulan masing-masing, dibagikan kepada 4 kumpulan daripada kumpulan A, B, C dan D. Dan juga selain daripada pusat, kita ada juga aktiviti setiap hari Jumaat kita ada bermain badminton di sebuah racket club, mana kebanyakan ahli-ahli yang memang berminat untuk main badminton akan menganggotai kelab badminton ini. Di samping itu juga aktiviti-aktiviti, contohnya konvoi ke stadium-stadium berdekatan, terutamanya stadium di Ipoh, home ground pasukan kami Perak, dan juga di sekitar Lembah Kelang, kerana kebanyakan ahli-ahli Youth Forever ini adalah di sekitar Lembah Kelang. Majoritinya adalah sekitar Lembah Kelang kerana kami kebanyakannya bekerja di sini. Aktiviti yang selain daripada sukan, kita juga ada aktiviti seperti mengikuti hobi masing-masing. Contohnya ada satu kumpulan yang berminat dengan kamera, kita panggil DSLR, DSLR Group di dalam forum kami, di mana mereka banyak membuat outing untuk menangkap gambar, mengikut cita rasa masing-masing, menangkap gambar semut, contohnya serangga-serangga, dan juga aktiviti sukan. Mereka juga ada membuat coverage itu di Langkawi sebagai seorang freelance fotografer. Kerana hobi masing bagi yang meminati untuk menyertai grup Youth Forever ini, anda boleh melalui laman web www.youthforever.com dan register melalui laman forum tadi, di mana di dalam laman forum terdapat berbagai-bagai maklumat seperti yang saya beritahu tadi. Kita ada PDA Club, kita ada DSLR Club, kita ada aktiviti misal, ada aktiviti badminton, dan juga kami juga ada melakukan aktiviti tahunan seperti berbuka puasa, dan juga membuat family day yang baru-baru ni kami buat di Balok, dan juga aktiviti tahunan di dinner satu malam yang kita set untuk semua ahli gathering bersama, dan kita lakukan dinner di situ. Ada aktiviti seperti karaoke apa semualah, seperti yang semalam lah. Keadaan pasukan Perak masih lagi tuan ambil, tapi kami sebagai penyokong tetap menyokong dan diharap pasukan Perak dapat bangkit kembali seperti tahun-tahun yang sebelum ini, di mana cemerlangan pasukan Perak telah terselas selama 10 tahun, dan minta pengurusan pasukan membuat sesuatu untuk menaikkan balik pasukan Perak ini. Selain daripada itu juga, kami juga ada membuat aktiviti kebajikan, di mana salah seorang ahli kami yang mengalami kemalangan jalan raya dan maut, kita melakukan kutipan derma di stadium dan juga di kalangan ahli-ahli kita untuk diserahkan kepada Balu Arwah-Yaham, iaitu Arwah-Yaham Ghazali Mazlan, atau lebih dikenali sebagai Spam di kalangan ahli-ahli Youth Forever. Jadi bagi saya, seorang anak jati Perak, mengalu-alukan semua anak jati negeri Perak untuk menyertai youthforever.com.
Biar apapun dugaan, biar apapun rintangan, York Forever tetap utuh berada di belakang pasukan Perak. Walaupun Perak ketika ini bergelut mencari rentak terbaik, York Forever terus setia dalam memberikan sokongan. Mereka tetap yakin sang seladang akan bangkit kembali untuk Perak kembali digeruni dan dihormati. Buat York Forever, selamat maju jaya kami ucapkan dan teruskan memberi sokongan.